Menggelupurlah korang hari ni kan. Siapa yang tiap-tiap hari duk sembah Grok buat kerja terkutuk tu? Hari ni jam teruk. MC dah tarik handbrake. Akses ke Grok kena sekat sementara kat Malaysia bermula hari ini. Ini red flag besar untuk mereka yang terlalu biadab menggunakan teknologi sampai lupa adab. Ramai yang bising marah-marah tak boleh akses. Tapi korang sedar tak kenapa jadi macam ni? Sebab segelintir kita guna AI yang bebas ni untuk buat onar, sebar fitnah dan create konten sampah tanpa tapis. Bila dah jadi barah, satu kampung kena tempias. Cuba pakai otak sikit. Grok ni AI yang rebel. Dia tak ada filter sangat macam AI lain. Bila korang suap prompt merepek, dia bagi hasil merepek yang bahaya. Masalahnya, korang telan bulat-bulat. Share kat grup WhatsApp keluarga, jadi punca gaduh. Sebab nila setitik, sebelanga susu rosak. Korang yang salah guna. Sikit-sikit buat ayat. Hey Grok, please buat deepfake lah, hasutan lah. Akhirnya student yang nak guna buat assignment, pekerja yang nak cari idea, semua melopong. Duit langganan jalan, servis tak dapat. Siapa rugi? Kita juga. Jadi geng, pengajarannya mudah. Teknologi tu alat, bukan Tuhan. Kalau kita guna macam orang tak ada civic, memang patutlah kena tarik balik nikmat tu. Belajar bertanggungjawab sikit bila menaip. Share video ni kat member korang yang paling kuat meroyan sebab Grok tak boleh guna hari ni. Suruh dia bertenang dan guna otak sendiri dulu buat sementara waktu. Stay alert. Red flag!